Kadang-kadang di uzur dia orang tua. Tapi otaknya tak pernah terfikir untuk diri sendiri. Cakap apalah pasal Tok Guru ni penunggang ke apa kan. Tak, kami diajar begitu. Ini kami bukan nampak kehebatan Tok Guru. Kami nampak kemuliaan seorang Nabi. Taat, patuh, walak dengan keputusan pimpinan walaupun menyesakkan dada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Semangat kita nak buat podcast episod kedua. Khas PRN Negeri Sembilan ni kan. Kali ni kita cakap Negeri. Sebab tetamu kita ni katanya ada darah Minang ataupun darah Negeri Sembilan. Tak tahulah. Terima kasih kawan-kawan semua kerana terus support YouTube Kekal Tenang. Podcast kita ni dah setiap kali PRN, inilah salah satu orang kata punca kuasa ataupun sumber rujukan bagi semua, sama ada musuh atau kawan atau lawan, untuk mendapatkan pandangan-pandangan utama, terutamanya mengenai isu semasa politik tanah air. Bersama kita terus saya memperkenalkan tetamu yang tidak asing lagi, tuan punya kepada podcast ni, iaitu Tuan Nazir Helmi, Ketua Penerangan Pemuda PN. Sebenarnya bahaya podcast dengan dia sebab dia kadang dia boleh tiba-tiba tanya kita pula soalan. Ya, betul. Jadi kita cuba mengelak tu, kita tanya soalan pertama. Jadi kita semua orang tahu bertanyakan tentang formula kemenangan yang dimuktamadkan ataupun yang cuba dilontarkan oleh pimpinan BN dan juga PN lah. Tapi orang sangsi, ini nak kuasa je ni. Atau ini apa benda ni, kejap gaduh, lepas tu nak comulut. Ni apa benda ni dengan kerjasama kesediaan ni? Apa ada katnya wayang sandiwara PAS atau PN sekali lagi bersama BN semata-mata untuk memperolehi kuasa pada PRN kali ini. Terangkan Tuan Nazir. Baik, bismillah. Assalamualaikum Tuan Sufi, penonton dekat luar sana. Jadi panel lah kita hari ni. Bila grand finale, ceramah grand finale di PRN Johor. Okay, alright. Yang berlangsung 3 hari sebelum buang undi. Ya, betul. Tok Guru membawa satu konotasi yang kalau saya lah dalam bahasa medianya, very very super clear message. Very super clear message. Sebab bila kita sebut tentang pilihan raya, antara perkara paling penting bagi bahagian dalam perang pilihan raya inilah tentang apa mesej yang nak disampaikan. Betul. Okey. Kemudian apa distraction yang akan dibuat dalam perang perang mesej ni lah. Dan semua ini akan dapat kepada pengundi. Maka pada 3 hari sebelum buang mengundi itu, Tok Guru Presiden PAS menyatakan sekali lagi, namun disampaikan dalam keadaan yang semua mungkin ahli dan pengundi ada di depan, dan Tok Guru cakap secara fizikal. Mungkin sebelum ni orang dengar daripada sidang media, orang dengar daripada akhbar-akhbar, tapi ini diungkapkan oleh Tuan Guru sendiri dalam satu pentas yang sangat mustahak bagi mana-mana parti politik sebelum rakyat membuat keputusan untuk mengundi. Okey. Antaranya ialah Tok Guru kata undi BN. Betul. Dan saya menjangkakan naratif tu tersangat strong. Kerana sepanjang hampir 1.5 minggu ada beberapa dispute. Sama ada dalam Perikatan Nasional tu sendiri. Faham. Sebab dilihat bertegang urat dengan PAS. PAS buat kerja masing-masing dan sebagainya lah. Lepas tu ada beberapa parti yang tidak bertanding, contohnya Wawasan dan sebagainya. So konflik dalaman bersatu ini memustahilkan untuk ada satu ketumbukan parti politik untuk menang dan menjadi kerajaan dalam pilihan raya. Walaupun jumlah bertanding tu memungkinkan PN itu boleh mentadbir. Tapi dispute, distraction yang banyak ni, dia menyebabkan rakyat keliru. Tapi apa yang disebut oleh Tuan Guru pada grand finale tu memuktamadkan distraction tu. Setuju?
Itu bagi pandangan saya lah. Dan mungkin mesej yang tersangat super clear ini, dia memberi kesan kepada apa yang kita lihat pada Perikatan Nasional di Johor. Terutama sekali bersatulah. Habislah semua kan. Sedangkan kita kena tahu Johor ni pengurusi dia datang daripada Johor. Ya, kubu. Kuat kubu lah dulu. Tan Sri Muhyiddin kan. Ya. Kalah semua. So impak dia sangat besar lah. Tapi adakah PAS tak terasa dan tak terkesan dengan perkara tersebut? Terkesan. Tak ada siapa akan rasa terkesan. Lagi-lagi jentera macam kami-kami ni lah kan. Macam Sufi sendiri kan. Tapi seolah-olah macam ada satu endorsement. Endorsement kekalahan dan endorsement tu datang daripada kemenangan parti lawan. First time dia perasaannya macam pelik lah. Dia macam kita kalah tapi kita tak rasa macam kalah semua. Kita rasa macam ada sedikit kegembiraan tu sebab yalah. Dia macam penyokong Manchester kata it's okay for Arsenal to win the Premier League. Selagi tak. Yet kalau Liverpool menang, selagi mana Liverpool tak menang. Dia tu lah. Dia macam tu lah lebih kurang. Jadi bila benda tu berlaku, saya yakin PAS dan juga kepimpinan The Big Brother ke atas tu ada strategi yang kalau nak kata pasal Sufi tanyalah bercium mulut lah apa semua tu kan. Saya nampak Johor adalah permulaan untuk lembaran strategi politik. Baru yang akan berlarutan panjang. Dan saya rasa itu adalah marathon politik yang PAS cuba join. Di mana kita kena tahu bagi sesebuah parti nak masuk parti politik ni banyak benda yang akan dikeluarkan. Tenaga, duit, masa. Dan kita tahu trend yang sedang disusun oleh tak kisahlah parti pemerintah ke parti half pemerintah ke. Ya, betul. Apatah lagi BN lah. Menyusun pilihan raya itu satu demi satu. Bagi parti yang ada sumber baik, dia rasa itu okey. Apatah lagi kalau mereka ni kerajaan. Pakatan Harapan sendiri. Johor mungkin dia tak sebahagian daripada kerajaan tapi di kerajaan pusat. Betul. Nampak besar, mewah belanja. Lepas tu sekarang ni Negeri Sembilan. Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Akan datang Melaka pula. So parti BN, PH ada kelebihan untuk masuk pilihan raya berulang kali. Tapi bagi parti macam PAS ni ataupun Bersatu sendiri ataupun PN lah, banyak pertimbangan yang perlu dibuat dan penyusunan strategi untuk meletakkan sasaran-sasaran yang nanti saya akan cerita. Perlu bijak lah. Perlu bijak. Dan saya nampak pembukaan lembaran politik jajaran strategi baru bermula dekat Johor. Betul. Dan semua orang dah tahu dah benda ni. Cuma adalah beberapa pertikaian di kalangan ahli akademik yang tidak melihat peralihan undi PAS itu ke BN. Maknanya dia hanya melihat BN dapat semula undinya. Tapi tak nampak lagi peralihan sokongan pengundi PAS kepada BN. Saya boleh nak jawab, mungkin tidaklah ada satu data empirical untuk menjawab all those professors yang menggunakan terma teknikal dan akademik ni. Bagi saya, kita berjaya memulangkan semula. Dan itu adalah strategi PAS. Boleh jadi pengundi-pengundi yang kononnya dilihat kembali kepada BN tu sebab mereka kembali kepada BN. Tapi bagi kami memulangkan semula pengundi-pengundi ini untuk kemaslahatan yang lebih utama. Transferal vote. Transfer vote. Transfer vote ni, adakah dia lebih jelas bagi PN Negeri Sembilan? BN ke PN, PAS ke UMNO ke PAS. Macam mana Tuan Nazir melihat? Dia akan lebih dengan kita tak ada redundancy dari sudut kerusi. So, adakah ini semua memudahkan lagi berlaku transfer vote atau apa sebenarnya yang akan berlaku? Bukan saya cakap tau. PH cakap. PH cakap. PH pun rasa dia akan kalah. Yeah. PH pun rasa dia tak selamat. Antara buktinya, memindahkan kerusi legend yang dia duduk kat kerusi itu berpenggal-penggal dan dia menjadi seorang MB daripada kerusi itu, dipindahkan ke tempat lain. Si Kang Mat ni majoriti Melayu besar. Si Kang Mat ke Linggi pelik. Itu bukti yang PH masuk ke PRN Negeri Sembilan ni tanpa ada rasa confident yang jelas.
mereka dah start main tentang isu MB 2 penggal. Maknanya mereka memberi bayangan yang MB sekarang pun tak boleh bertahan dah. Dengar elok MB Negeri Sembilan. You sendiri pun tak confident you boleh masuk pilihan raya. Parti you sendiri pun tak confident kita boleh menang. Dia orang boleh menang. PH boleh menang. Jadi kalau cerita tentang transfer vote, kita jangan cerita tentang transfer vote lagi. Okay. Transfer keyakinan pun dah berlaku kepada yeah. PN-BN. Sangat. Bukan vote lagi tau. Transfer sentimen tu pun dah berlaku dah. Kita turun kat bawah kan. Memang jentera ni memang jentera BN especially kan. Dia turun tu memang dia bawa suku sakat dia semua nak tunjuk bahawa memang boleh bersama. So saya yakin kalau transfer sentimen ni pun jelas sehari sebelum penamaan calon, saya menjagakan satu kedudukan yang baik lah. Tu sih, dia ada mungkin boleh betulkan sikit. Sebab ada orang kata alah itu BN dengan PAS ataupun BN dengan PN. Rakyat jelata atas pagar ni boleh tentu lagi. Tapi tidakkah bila rakyat yang atas pagar ni, yang non partisan, dia melihat satu ketumbukan dua parti Melayu terbesar di bawah, maksudnya bukan di peringkat atas, peringkat atas of course lah. Di bawah ni, di cawangan-cawangan dah start berkumpul, dah start bersama-sama, dah start together lah orang kata. Tidakkah tu memberikan lebih keyakinan kepada golongan yang non partisan ni untuk membuat keputusan? First thing first, kita kena ingat kita sedang berbicara di tempat sebuah negeri yang PN-BN adalah pembangkang. Okey. Betul? Setuju? Nampak? Setuju? Soalan ni sepatutnya timbul dekat parti kerajaan. Betul. Tapi nampaknya soalan kepada parti kerajaan ni diletakkan dekat atas bahu BN-PN. BN-PN, yes. Macam kita tak kerajaan. Nak sebut yang tu saja. Kita tak ada lagi, tak ada kata apa-apa lagi. Nampak tak? Ya, betul. Okey, itu saya kata, maknanya PH datang sebagai sebuah parti yang dia pun tak sure, bukan setakat pengundi putih mereka. Sebab kena ingat PRN 2022, mereka tidak bertindih kerusi dengan BN. Ya, betul. Okey, setuju. Tuan tak bertindih kerusi dengan BN. Itu pun mereka ragu-ragu dah sekarang. Jangan cerita tentang pengundi atas pagar. Betul. Okey, jadi point saya, bila soalan tentang adakah ia akan memberi impak kepada pengundi atas pagar, soalan ni adalah soalan yang mencabar kedudukan kerajaan. Setuju. Tapi satu soalan yang memberi satu trigger kepada ataupun peluang kepada PN dan juga BN. Dan saya melihat undi atas pagar ni akan jadi 50-50. Akan jadi 50-50. Okey, berapakah peratusan ataupun berapakah allocation pengundi atas pagar ni? Pengundi atas pagar ni sekarang ni kalau kita lihat sepatutnya, kita ambil lah beberapa fakta dekat luar sana, ataupun kita ambil daripada faktor-faktor keputusan pilihan raya lepas, sepatutnya favorable besar itu kepada PH. Tapi sekarang ni dia sangat sengit. Dalam keadaan undi putih ataupun undi confirm tu dah been secured oleh BN dan PN. Undi yang membantu PH menang sekarang ni boleh berpindah kepada kita. Ataupun boleh pendek saya kata, apa yang berlaku yang kita lihat pada PRN Johor, yang berlaku kepada PN sedang perlahan-lahan berlaku kepada PH. Maknanya PH kalau tidak lakukan apa-apa, sebab sampai hari ini kita masih lagi tak melihat satu formality strategi yang tepat. Antaranya ialah orang tak sure adakah Aminuddin ni boleh meneruskan kerjayanya sebagai Menteri Besar. Sebab kita tak nampak impak besar tu tau. Yang kedua, kita dapat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tidak turun dalam pelancaran Manifesto Negeri Sembilan semalam. Ya, betul. So banyak benda yang berlaku dekat dengan PH ni yang untuk mempertahankan undi yang dia dapat waktu PRL lepas pun tak boleh dipertahankan. So saya yakin perkataan adakah mana perginya undi yang 50-50 ni, undi atas pagar ni. Atas pagar, betul. Saya tak nak sebut tentang angka, tapi saya sebut begini. Ancaman undi atas pagar ni akan menjadi ancaman kepada PH, tapi akan menjadi peluang kepada PN dan BN. Gitu lah. Okey, baik. Kita nak sambung ke atau kita sambung Kita sambung. Kita berhenti rehat sementara ni. Kita nak sambung tentang apa chances PN, BN mereka ketika inilah
dan apakah yang kita akan jangkakan kalau berjaya ni formula ni, apa kita akan jangkakan pada PRU atau PRM yang akan datang. Kita akan balik selepas ni, Kekal Tenang. Baik, kembali semula guys. Wah, panas. Saya sebenarnya ada lagi soalan-soalan panas, tapi kita nak pergi dulu kepada peluang dan chances. Bila kita, sebab kita di bawah ni, bila kita, sebab saya ni, saya tak suka sangat, angka is good. Angka kalau kita tambahkan pengundi keputusan yang lepas, tambah BN dengan PN ataupun BN-PN lah, kita akan tahulah berapa banyak kursi. Tapi saya tak naklah begitu mudah kita nak merangka ataupun buat kesimpulan. Tapi apa sentimen di bawah ni, Nazir, untuk membawa kepada kemenangan? Apa jadi kalau kemenangan tu berjaya dinoktahkan, berjaya di formula ni berjaya lah saya kata, sebab ada orang sangsi, dia kata sepatutnya BN go solo lah, macam kat Johor nak menang lagi banyak. Kenapa nak bergabung ataupun bekerjasama dengan PNBN? Let's say benda ni jadi dan benda tu berjaya lah seperti apa kita ni. Apa jangkaan Tuan Nazir kepada politik lah selepas ni, banyak lagi pilihan raya? Bagi saya situasi PRN Johor dengan PRN Negeri Sembilan ni mungkin orang tafsir perkara yang sama. Ya, betul. Tapi sentimen demografinya tak begitu Sama, jauh lain. Okey. Pertamanya yang saya sebut tadi, kerajaan Negeri Johor adalah kerajaan penyandangnya BN. Ya. Dia boleh menang bergaya. Dalam masa yang sama, dekat Negeri Sembilan ni kerajaannya adalah kerajaan perpaduan. Ya. Dan kena ingat, kerajaan perpaduan yang dibentuk ni adalah kerjasama antara BN dan juga PH. ya. Tapi kedudukan kerusi PH tu lebih besar. Ya, 17. Okey, itu pun dah obvious membezakan berbanding dengan Johor yang kursinya super majority. Ya. Menang pula dengan super heavy majority. Okey. Di Negeri Sembilan lain. Dia punya kedudukan kerusi BN pun tidak boleh membentuk kerajaan sendiri. Setuju. Dalam masa yang sama, PH pun tidak boleh membentuk kerajaan sendiri. Setuju. So, dua perkara ni dah berbeza. Okay, apa lagi perbezaan? Mana-mana bahagian menarik diri daripada kerajaan, maka kerajaan tak boleh ditubuhkan. Dan dalam Negeri Sembilan ni ada Kingmaker. Kingmaker ialah Perikatan Nasional. Okay, nampak? BN tak ada. Dia tak ada beban-beban itu. Tapi di Negeri Sembilan, beban-beban itu banyak. Kena kongsi kuasa, ada Kingmaker yang mungkin PH boleh deal dengan Perikatan Nasional ataupun BN boleh deal dengan Perikatan Nasional untuk membentuk simple majority. Itu beban. Apatah lagi mungkin ada sedikit konflik yang melibatkan adat, istana yang terpalit kepada kerajaan negeri. So berbanding dengan Johor, kita memang menjangkakan mendapat sokongan kuat daripada istana. So point dia, apa yang berlaku dekat PRN Negeri Sembilan totally different. 180 degree. Betul. Berbeza dengan Johor. Baik. Okey, walaupun kejayaan di Johor tu mungkin manis untuk BN. Tapi ada ruang kerjasama yang berlaku masa kat Johor pun. Walaupun ruang kerjasama tu ada yang kata tak jadi dan sebagainya, tapi ada. Intention tu sudah ada. Ya. So, bila masuk dekat Negeri Sembilan, dengan semua masalah beban yang ada pada Barisan Nasional, saya yakin Barisan Nasional tak begitu naif untuk tidak merangka strategi. Maka pergi ke Solo tu adalah mustahil. Berisiko besar. Besar. Dan kena ingat, ada 9 kawasan yang dia betul. Majoriti tak sampai 1,000. Betul. So kita boleh nampak daripada segi strategi politik, BN dan PN membuat keputusan yang tepat untuk bersama. So sentimen untuk bagi BN ni bertanding solo tu, saya yakin itu bukan sentimen daripada BN. Itu sentimen daripada musuh yang nak terus memecah-mecahkan. 25-11. Mana datang angka formula ni, Nazir? Boleh cerita sikit, pimpinan dalaman mesti ada cerita yang best yang kami tiba-tiba 25-11 ni kan. Sebab masa BN nak umum tu, kita yang berdebat-debat. Tak pernah kita ambil tahu pun BN nak umum selama ni. Tapi ketika baru-baru ni kan,
bila nak diorang bertemu kat Paroi, kat Stadium Paroi tu, kita gelak beria risau kan, tolonglah jangan 36, tolonglah jangan 36. Tuan Nazir, mana datang Formula 2511 ni? First kali saya sangat-sangat confident apabila sebenarnya 2511 ni dah diumumkan dekat Johor. Tapi indirectly. Oh, menarik. Iaitu pengumuman Presiden PAS sendiri kata, tak apalah biar UMNO jadi MB. Nampaknya, maksudnya PAS sebagai sebuah parti terkuat di Malaysia, hasil kapasiti kedudukan kursi dekat Parlimen dan bilangan MB terbanyak. Okay. Tanpa disedari betul. Parti yang ada MB terbanyak dalam masa yang sama, parti yang paling banyak kerusi. Benda tu telah diumumkan oleh Tuan Guru Presiden PAS. Tak apalah bagi kursi itu ke MB, ke UMNO. Kursi MB ke UMNO. Walaupun kita nampak konotasinya di Johor, tapi been delivered formulanya di Negeri Sembilan. Kenapa? Kursi majority dekat Negeri Sembilan bagi belah BN dan PN besar. BN UMNO lah. So tak ada masalah untuk UMNO letak banyak kursi. So mana datang angka 2511 tu? Mungkin 2511 tu tak adalah orang kata apa, saya tak tahulah apa direct fundamental untuk 25 BN 11 PN. Tapi saya yakin kedudukan weightage ini dipersetujui. Weightage ni dipersetujui. Maknanya BN mungkin akan ada jangkaan kerusi yang boleh menang dan boleh kalah. PN ada jangkaan kerusi yang boleh menang dan boleh kalah. Tapi kemenangan kerusi masing-masing dan kekalahan kerusi masing-masing make sense. Kan? Make sense. Dan saya sangat yakin lah, kalau ikut data yang pernah dibuat oleh seorang sahabat saya ni lah. Dia adalah pengkaji politik. Dia gunakan teknologi kalau di AI lah, dengan data yang ada. PN, BN perlu kalah. Perlu kalah? Dan boleh kalah. Boleh kalah, okey. Jika pengundi lepas, maknanya PRN 2022, memberi undi kepada PH sebanyak 47%. Which is data tu impossible. Dengan sentimen yang ada sekarang. Betul, sentimen. Okey, pun saya, itu weightage paling tinggi tu, 47%. Kalau pengundi lepas, maknanya pengundi PN, pengundi 1 lawan 1 BN. Okey, dan pengundi yang tidak mengundi PH. Semua ni 47% tak mengundi BN PH, barulah BN dan juga PN ni tak boleh bentuk kerajaan. Which is jumlah tu terlalu impossible. Terlalu tinggi, is it? Terlalu tinggi. Poin saya, jumlah setinggi itu pun baru kalah. Okey, faham. Okey. Maka kalau jumlah tu turun sikit je pun, BN dan PN masih lagi boleh bentuk kerajaan. Just imagine transfer vote dan jumlah sebesar itu pun memerlukan satu jumlah yang sangat besar, which is impossible untuk BN dan PN tak membentuk kerajaan. Tapi hanya menurunkan sikit je. Okay, kita letaklah possibility transfer vote pada PRN lepas berlaku sekitar 30%. 30% ni besar tau. Besar gila. Pun boleh bentuk simple majority. PN. Okay, kita boleh balik pada ni. Tapi saya tak nak mengatakan semua ni. Yes, ini angka. Angka, betul. Data ni, tapi politik ni dia tidak hanya begitu saja. Ini pesan kepada Ahmad Faizuddin lah. Dia masuk, dia nak sebut angka-angka ni bila you duduk dalam perang cyber, perang politik, perang jangan jadi naif sangat lah. Ya, betul. You boleh announce yang 2 kali. Ni bagi pandangan saya lah. Ahmad Faizuddin ni kalau dia duduk dalam BN boleh pergi jauh gila lah. Sebab dia bijak oh. Ya. Tapi dia duduk dalam PH, dia seorang je bijak. Tapi yelah, orang bijak ni kadang-kadang dia tak sedar apa dia buat. Antara tulisan dia kata Malaysia akan mencatatkan sejarah seorang Perdana Menteri yang
perform dalam Perform. ekonomi tapi awal-awal lagi kau dah kata Perdana Menteri kau kalah. Gila ke apa? Betul. Gila. Saya Gila. rasa kalau dia Moral down. Dia macam nak reverse psikologi. dia nak reverse psychology tapi dia tak macam tu. Tapi rakyat Malaysia kata, wah mampus lah kata. Lagi elok. Orang lagi suka. Lagi Macam- suka. Dia tahu tak macam reverse. Dia yang terreverse tau. Dia Ah. yang terreverse. Macam mana dengan komen keluarkan kenyataan Oh. I will resign if If, majoriti besar dan juga Najib Najib dilepaskan. Razak. Makin suka. Makin orang. suka. Dia politik jangan jadi naif lah kan. Lepas tu disebut pula data-data dan sebagainya. Tak apalah itu Itu pandangan dia lah. Cuma dalam politik yes, kalau data yang dibuat oleh yang saya sebutkan tadi boleh mendatangkan keyakinan untuk bekerja bersungguh-sungguh, gunakanlah data tu. Tapi kalau data tu menyebabkan jentera, jom balik. So tak ada makna lah untuk segala keputusan penting yang dibuat oleh pimpinan ni dapat berjalan. satu soalan fundamental. Sejauh mana Tuan Nazim memikirkan pentingnya PRN Negeri Sembilan ni kepada PNBN? Mana lagi penting? Kemenangan PNBN lebih penting atau kemenangan PH di PRN Negeri Sembilan kali ni? Mana weightage mana yang lebih besar, mana lebih perlu menang, wajib menang ni? Again saya ni bukanlah boleh sebut dan dijadikan asas kepada pendirian parti. Ya, betul. Walaupun saya ada jawatan dalam parti. Tapi saya suka recap balik. Okey. Saya quote balik statement-statement pada soalan ni. Dia bukan cerita tentang PN dan juga BN di Negeri Sembilan. Dia Menteri Melaka dah sebut dah. Betul. Pasal formula ini. Betul. Selangor. Menteri Selangor, KJ selama KJ. je. So, jangan tanya saya. Sebab semua tu telah disebut oleh pimpinan besar-besar kat luar sana. So, PNBN bukan perlu menang lah. InsyaAllah menang. Yeah. Tapi kemenangan ini akan membuahkan banyak. Dia domino lah. Dia Domino kan. Dia menunggu je. Bab kata naik presiden kami. Nanti kalau ada kod tu nanti siarkan lah. Okay. Berputik di Johor. Ya, betul. Berbuah di Negeri Sembilan. Beranum di Melaka, dihidangkan di Putrajaya. Seram dengar tu. Ya, betul. Dan siapa sangka kita berada di pentas itu ketika kita di Tomah, Tuan Nazir. Kita di Tomah, contohnya di Tomah, strategi kita salah. Betul. Di Johor orang kata saja kita salah. Bukan daripada lawan, kerana kawan-kawan kita pun kan. Kawan-kawan kita pun kata saja kita salah. Telur kos, telur ayam. Tapi dia perlukan masa kot untuk memahami strategi Tok Guru ni. Kan dia long term apa? Cuma kalau ada peluang saya rasa saya tak ada peluang sebanyak sangat. Nak cerita pasal benda ni lah. Bila Sufi sebut pasal Tok Guru lah. Okay. Mungkin kalau ini soalan terakhir saya nak gunakan peluang ni lah. Saya selalu jadi moderator. Terima kasih Tuan Guru Presiden. Dia melihatkan kita ni, anak-anak muda ni untuk tahu tentang apa makna visionary leader. Visionary apa? Visionary leader. Kalau kita tengok sejarah kan. Ketika dalam perang Tabuk. Dalam perang Khandak lah. Parit. Okey. Ada batu yang tidak boleh dipecahkan. Betul. Panggil Nabi. Okey, semua orang tahulah kisah tu. Tapi apa maksud visionary leader? Masa tu semua orang lapar. Ada yang mengadu kat Nabi lapar lah. Saya tunjuk aku ikat perut ni kan. Nabi buka. Nabi lagi teruk perut. Double. Kan? Jangan suruh kita tunjuk perut kita. Jangan tunjuk perut kita. Kufur nikmat. Saya nak gunalah peluang ni kan. Apakah visionary leader bagi seorang Tuan Guru Presiden, apatah lagi dalam bab politik dan penyatuan ummah. Dalam kes perang Khandak ni semua orang lapar. Barang tak cukup, mental ni kena tekan, tunggu musuh datang, musuh pula macam-macam ada. Betul. Pedagang-pedagang Mekah yang kaya raya tu nak pergi serang Madinah. Keputusan pula mempertahankan daripada dalam Madinah yang serba kekurangan. Macam-macam lah. Banyak sangat mental pressure dalam perang Parit tu. Tiba-tiba bila Nabi pecahkan batu, lepas tu Nabi keluarkan satu quote. Very strong quote. Ada 3 percikan api yang keluar. Kita akan tawan Rom, kita akan tawan
Parsi, kita akan tawan Konstantinopel. Huh. Saya just imagine lah, kalau saya masa tu duduk dengan Nabi tau, dengan iman sekarang ni lah, perut buncit, makan banyak, Saya tak percaya. semayang lambat, puasa tak nak, baca Quran pun setakat 1-2 muka surat Ini Tuan Nazim sehari. mengata saya ke apa ni? Kata kita lah, termasuk yang kat depan tu. Kalau lah iman kita sekarang lah, sekarang ni Betul. duduk dekat situasi itu, dah lah penat. Tiba-tiba Nabi cakap nak tawan Rom Parsi, ni tak settle lagi ni tak settle lagi ni. Lah ya Allah, Nabi tak settle lagi. Mungkin kita waktu macam tu lah intonasi ni. Kenapa lah Nabi cerita jauh-jauh sangat? Kan? Betul. Lepas tu yelah apa yang berlaku. Ya. Rom, Parsi, Konstantinopel, semua kita tawan. Lebih menyayat hati antara sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang terlibat daripada sejak Nabi berhijrah sampailah perang di Konstantinopel. Antaranya bila jatuh perang di Rom. Tapi bila jatuhnya kerajaan Byzantine yang dipimpin Omar ketika itu. Ni nak cerita tentang visionary tau. Ketika harta ghanimah dikumpul untuk dibahagi-bahagikan kepada sahabat-sahabat, itu memang hak. Antara yang dijumpai ada setengah riwayat kata cincin, ada setengah riwayat kata mahkota, ada setengah riwayat kata jubah. Ada seorang sahabat Nabi menahan Sayyidina Umar waktu tu. Jangan ambil barang tu. Nabi dah janjikan aku benda ni. Okey, bila? Waktu hijrah dulu. Betul. So kadang-kadang ada benda yang seorang pemimpin yang dipimpin atas dasar iman. Solatnya, tahajudnya, doanya, puasanya, peribadinya. Dia buat keputusan yang tak favor. Orang-orang macam kita ni lah yang saya sebut tadi. Apa tadi? Kuat makan lagi? Macam-macam lah. Kuat semualah. Kuat semua. Tak nak pula cakap ciri sendiri. Takut terkantoi. Okay. Kadang-kadang rasa sesak nafas tu. So apa? Kita rasa kita lah paling berjuang dalam PAS. Setuju. Kita lah paling buat konten. Kita lah paling ketua penerangan. Kita lah paling podcast. Tok Guru buat keputusan. Tahu, saya memang nak guna peluang ni. Sebab saya jarang cakap benda ni on public. Tok Guru buat keputusan yang sesak dada orang macam kita yang kurang iman ni. Macam tak percaya. Tapi itulah visionary leader. Percayanya bila? Tak tahu. 2-3 tahun baru percaya. Tok Guru sebut pasal Unity Government. 2008. 2007. Time tu kena golak sebab kena apa? Tapi ingat waktu tu Tok Guru akan sebut, percayalah cakap saya, satu hari nanti ID ni akan digunakan. Berani 2022. So poin saya, terima kasih Tuan Guru Presiden. Kita duduk dalam PAS ni bukanlah kita nak sanjung dia. Bukan kita hanya nak berkiblatkan dia. Tapi kadang-kadang diuzur dia orang tua. Tapi otaknya tak pernah terfikir untuk diri sendiri. Setuju. Tak pernah terfikir untuk kepentingan keluarganya. Semuanya untuk Islam. Dan yang lebih berat lagi, semuanya untuk kita-kita ni yang teruslah beretikad dengan Islam kita. Korang cakap apalah pasal Tok Guru ni penunggang ke apa kan? Tak, kami diajar begitu. Akhirnya kami bukan nampak kehebatan Tok Guru. Kami nampak kemuliaan seorang Nabi yang memperjuangkan Islam yang diwarisi oleh ulama-ulama. Betul. Yang lebih besar lagi, akhirnya kita tahu keesaan Allah SWT. Walaupun kita ni buat apa? Buat podcast je. Setuju. Tok Guru sedang ajar semua benda yang kau buat tu, tahu vision kita nak menuju ke Allah. Jadi saya pesan pada semua jentera, taat, patuh, walak dengan keputusan pimpinan walaupun menyesakkan dada. Sebab mereka ni dipandu bukan hanya setakat kepentingan peribadi, tapi kepentingan agama. Dan terima kasih kepada Tuan Guru Presiden. Kita doakan supaya Tok Guru sentiasa sihat dan memimpin kita semua. Wallahualam. Saya saksi juga melihat Tuan Guru ketika kita di-announce mendapat kosong kerusi di Johor ketika hari Sabtu. Hari Ahad saya datang ke makan malam di Negeri Sembilan. Tok Guru makin semangat. Kita Tok Guru ni biar betul. Dia lebih bersilat lah, orang kata lebih bersemangat, lebih cergas. Kan? Walaupun sebenarnya Tok Guru dia nak diusung melalui keseroda nak naik ke pentas tu. Tok Guru tak nak bangun. Bangun memang bangun jalan ni.
Dan ketika PC tu nampak keceriaan Tok Guru. Kita ni rasa macam dah frasa kan, tempat kosong tu dah kosong je. Kan? Tok Guru relax kan, cakap macam-macam kerjasama akan dibuat semua kan. Very orang kata Objektif lah. tu dah, kita rasa macam tu dah tua tau, dah berumur dah. Jadi dia sangat memberikan inspirasi pada kita lah. Menunjukkan bahawa walaupun kita saya belajar satu benda ni. Lepas ni, apa keputusan pun itu tak penting. Keputusan tu dah Allah takdir kan. Tapi kita kena Yang penting buat keduri kambing tu. Kalah 2 ekor. itu Menang seekor. Itu tadi sih. Kadang kalau menang lagi pening kepala kan. Kalah kita selesai dah, makan-makan saja. Itulah pas. Terima kasih banyak ke Tuan Haji Nazir, sangat inspired. Saya pun terinspirasi. Saya merasakan sebab kita duduk dekat dengan suasana ni, kita kawan-kawan pun tanya macam suasana. Saya nak berkongsi sikit dengan Nazir, ialah di bawah ada satu benda je, orang menantikan benda ni. Dia bukannya cerita UMNO, jentera BN tak, jentera PAS ke tak. Ni tak siapa-siapa borak kata, ni yang kita nak. Kita kan dia beradik. Yalah. Ni bila dengar yang tu, kan, siapa Acik ni, tak kenal. Bukan orang PAS pun, bukan orang BN pun. Jadi macam orang Minang pula kau. Dia tiba-tiba keluar pula tu sikit-sikit. Saya nak disclaimer sikit lah. Saya ni keturunan Minang. Ah, Dan orang Minang. dia. Sangat wang tu tak ada salah. Tak, ceritanya kita teruskan istiqamah, kita terus berjuang insya-Allah sebenarnya nak menyelamatkan ummah, nakkan Malaysia ni daripada terus berlaku lagi kerosakan-kerosakan yang telah berlaku kerosakan pun 2-3 tahun ini di bumi yang sangat bertuah ini. Terus bersama kami podcast Kakak Tenang edisi khas Pilihan Raya Negeri Sembilan. Terima kasih Tuan Nazir. Dari semua kita jumpa episod yang seterusnya. Assalamualaikum.